Tahu tak, pada tahun 1995, seorang pemuda dari Missouri bernama Mike "Madman" Markham telah mengejutkan jutaan pendengar radio Coast to Coast AM apabila dia mendakwa telah berjaya mencipta sebuah mesin masa di porch rumahnya. Mike menggunakan peralatan ringkas yang dikenali sebagai Jacob's Ladder. Namun eksperimennya menjadi terlalu ekstrim apabila dia mencuri beberapa transformer kuasa gergasi dari syarikat elektrik tempatan semata-mata untuk menjana kuasa mesin tersebut. Akibatnya, satu kawasan kejiranan di King City mengalami gangguan bekalan elektrik total blackout yang membawa kepada penangkapan Mike oleh pihak polis dan dia dijatuhkan hukuman penjara selama 60 hari atas tuduhan mencuri harta benda awam. Selepas dibebaskan pada tahun 1996, Mike kembali menghubungi rancangan radio tersebut dan menyatakan bahawa dia sedang membina mesin masa kedua yang lebih canggih menggunakan komponen yang dibeli secara sah. Dia mendakwa dia telah berjaya menghantar kira-kira 200 objek kecil termasuk haiwan melompat masuk melalui portal yang diciptanya. Mike kemudian membuat pengumuman berani bahawa dia sendiri akan melangkah masuk ke dalam mesin tersebut untuk membuktikan teorinya. Tidak lama selepas pengumuman itu, pada tahun 1997, Mike Markham tiba-tiba hilang tanpa dikesan, mencetuskan pelbagai teori konspirasi dan legenda urban bahawa dia benar-benar telah berjaya merentasi masa ke dimensi lain. Misteri kehilangannya berlalutan selama bertahun-tahun sehinggalah pada tahun 2015, Mike muncul semula secara mengejut dalam satu temubual radio yang lain. Dia mendakwa bahawa eksperimennya pada tahun 1997 itu telah berjaya menghantarnya ke masa hadapan, tepat 2 tahun ke depan, dan dia terjaga di sebuah padang di Fairfield, Ohio, kira-kira 1,300 km dari lokasi asalnya. Mike mengaku dia mengalami amnesia teruk dan terpaksa hidup di pusat gelandangan selama bertahun-tahun sebelum memori tentang nama dan nombor keselamatan sosialnya kembali pulih. Sehingga kini, kisah Mike Markham tetap menjadi antara arkib paling aneh dalam sejarah sains amatur kerana tiada rekod rasmi daripada pihak berkuasa yang menunjukkan dia pernah dilaporkan hilang secara sah sepanjang tempoh tersebut. Apa yang mengelirukan dalam kisah Madman Markham ini bukan terletak pada dakwaan perintis masanya, tetapi pada bukti fizikal yang ditemui di lokasi eksperimen asalnya. Apabila pihak berkuasa memeriksa rumahnya selepas kehilangannya pada tahun 1997, mereka menemui timbunan komponen elektronik yang hangus, namun terdapat satu objek yang tidak masuk akal berada di tengah-tengah bilik tersebut. Ia merupakan seutas rantai kunci yang diperbuat daripada logam yang belum wujud pada era 90-an. Lebih menyeramkan, analisis lanjut oleh peminat misteri mendapati bahawa terdapat laporan akhbar usang dari tahun 1920-an yang menceritakan tentang penemuan seorang lelaki pelik yang ditemui mati di dalam sebuah tiub